Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Okey. Kita nak sambung kita punya kelas. Okey, kita sedang belajar apa ni? Kita sedang belajar ganti nama jadual 1. Kita sedang belajar ganti nama jadual 1. Ganti nama jadual 1 ini bila kita jumpa dalam ayat, kita kena sedar bahawa ganti nama tersebut menjadi mubtada, iaitu benda dalam ayat. Dhamir ataupun ganti nama itu dia menjadi sesuatu atau menjadi subjek yang ingin dijelaskan oleh si mutakallim. Jadi bila si mutakallim sebut ana atau anta atau huwa, tak kisahlah kan? Maka kita kena jelas bahawa kita kena jelas bahawa dhamir tersebut menjadi subjek. Menjadi subjek untuk diceritakan tentangnya. Itulah penggunaan dhamir jadual 1 di dalam ayat. Jadi bila kita berurusan dengan dhamir, kita kena, perkara pertama sekali kita kena set dalam pemikiran kita bahawa dhamir ini ada 4 ciri khas, iaitu yang pertama, ciri perkataan dia dari segi bilangan, mufrad 1, musanna 2, jamak lebih daripada 2. Bilangan, adat dia. Yang kedua, dari segi jantina dia, jins dia. Jadi dhamir ni ada jantina dia. Jantina dia sama ada muannas, perempuan, muzakkar, lelaki. Okey. Yang ketiga, posisi bagi dhamir tersebut. Posisi bagi dhamir tersebut sama ada berada pada posisi si penutur yang bercakap atau berada pada posisi si kalau tadi penutur mutakallim, si mukhatab yang mendengar, atau ghaib orang yang ataupun dia tak terlibat dalam perbualan tapi dia menjadi objek, dia menjadi topik perbualan. Itu ghaib. Jadi yang pertama bilangan, mufrad, musanna, jamak. Yang kedua jantina. Bilangan tadi adat, jantina dia jins, muannas atau muzakkar. Yang ketiga posisi dia al-halah, iaitu mutakallim, mukhatab atau ghaib. Yang keempat, ketentuan dia. Ta'yin, kalau kita sebut dalam bahasa Arab, ta'yin, ketentuannya itu nakirah atau ma'rifah.
Nakirah itu umum, makrifah itu tertentu. Tertentu maksudnya kita boleh point, kita boleh tunjuk, kita boleh tahu siapa. Itu yang dikatakan makrifah dengan nakirah, beza dia lah. Jadi domir, pegang ni. Domir sentiasa makrifah. Okey. Pengulangan ni saya akan ulang aja sampai lekat istilah tu. Dah mula lekat ke nak tanya? Dah mula lekat ke istilah-istilahnya? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Apabila kita berjumpa dengan domir jadual 1, kita tahu dalam ayat dia akan jadi mubtada. Okey. Bila dia jadi mubtada, maka kita kena buat apa? Tahu khabar. Iya, kita kena cari khabar. Bila jumpa domir, kita kena cari apakah cerita tentang domir tersebut. Kalau tak ingat khabar, sebut cerita pun saya terima. Dapat markah penuh. Risau. Okay. Okay, bila jumpa domir jadual 1, kita kena cari ceritanya. Khabarnya apa? Okay, khabarnya boleh bermacam-macam lah. Biasa kita bercakap dekat rumah pun kalau kita guna domir, macam-macam kita kata. Awak dah siap kerja sekolah? Ni kalau dengan anak-anak lah kan. Kamu kan, kamu dah siap kerja sekolah? Kamu dah makan? Apa lagi? Kamu sedang buat apa? Macam-macam boleh guna. Macam-macam boleh. Okay. Kamu dah cantik, kamu wangi, kamu pandai, kamu bijak, kamu sedang belajar. Macam-macam cerita tentang domir. Cerita tentang domir jadi macam-macam. Boleh jadi aneka cerita tentang domir. Apabila domir duduk dulu, domir bila dia duduk dulu, dia akan duduk dekat jumlah ismiyah. Dia akan jadi mubtada. Jadi bila dia mubtada akan ada khabarnya. Khabarnya boleh macam-macam. Kita reverse. Biru pergi kat siapa? Pergi dekat fi'il. Kalau hitam titik-titik ni pergi kat siapa? Reverse. Isim boleh, sifat boleh, masdar boleh. Okay, kalau yang warna ni, warna coklat ni tengok reverse. Dia boleh pergi kat siapa? Al-Lazi boleh jadi khabar dia, an boleh jadi khabar dia, anna boleh jadi khabar dia. Reverse yang bawah pula. Reverse. Jar majrur boleh jadi khabar dia, zarf dengan ilaih, mudhafun ilaih boleh jadi khabar dia. Kenapa saya sebut ni? Saja sebut pengulangan supaya lekat. Tapi zaraf dekat sini, al-adah dan khalifah tak ada highway. Dia tidak ada highway. Untuk pergi bersambung kepada mana-mana rukun ayat. Ni rukun ayat tau. Mubtada dengan khabar tu rukun ayat. Mubtada benda, khabar cerita. Fi'il cerita, fa'il benda. Ini rukun ayat. Jadi zaraf, al-adah, khalifah ni dia tidak ada highway yang membentuk rukun ayat. Okay. Clear? Okay. Jadi sekarang kita dah tahu dah tentang domir, rupa domir macam mana, keperluan dia di dalam ayat bagaimana, ciri-ciri domir kita dah tahu ada 4. Kita pergi kepada lebih detail, lebih khusus, iaitu kita nak mengenal wazan golongan kata sifat dan juga golongan kata ismun apabila menjadi cerita kepada domir. Golongan kata sifat dan juga ismun ni apabila menjadi cerita kepada domir wajib sama. Wajib sama dari segi bilangan iaitu adat dan jantina. Wajib sama. Lepas tu macam mana nak kenal golongan kata sifat dengan isim ni? Nanti kita akan belajar. Bila jumpa saya akan sebut. Okey? Macam mana nak kenal jantina dan juga bilangan pada golongan kata sifat dan isim ni? Kita sedang belajar. Okey?
Jadi kita pun turun ke bawah. Kita dah buat dah sebelum ni latihan pencerahan. Okey. Ini saya pakai golongan kata sifat tau. Saya tak buat lagi golongan kata isim. Kalau golongan kata isim nanti kita buat. Dia sama aja, cuma nanti dia nanti kita tengoklah perubahan dia. Tapi kaedah dia sama aja. Okey. Okey, golongan kata sifat ni kita tengok dulu, kita buat sebelum kita pergi kepada latihan, kita tengok dulu revision, kita buat revision dulu sikit. Okey. Kita ambil contoh fahimun. Okey, saya sebut sebelum ni, fahimun ini dia golongan kata sifat. Golongan kata sifat tu apa? Dia adalah perkataan yang diterbitkan daripada fi'il. Kalau tak ingat ke, tak faham lagi ke, tak apa. Ambil je sebagai info. Golongan kata sifat ini diterbitkan daripada fi'lun. Fi'il iaitu perbuatan. Kalau fi'il dia merujuk kepada satu kali perbuatan. Saya sedang makan. Bermaksud saya memberitahu yang saya ini sedang makan untuk kali itu. Tapi kalau saya kata saya seorang yang pemakan. Saya cakap itu. Saya seorang yang pemakan. Maka bila saya sebut saya seorang yang pemakan, audiens saya dah ada dah dalam fikiran dia, iaitu saya ni orang yang gemar melakukan proses makan. Pagi celik-celik mata makan, sekejap lagi makan, kejap lagi makan, tak bukan waktu makan utama pun makan. Ada je kudak-kudak saya tu. Sekejap lagi saya ambil kacang lah, sekejap lagi saya ambil kuih lah, saya ambil biskut lah. Makan je kerja saya ni. Sampai akhirnya saya pun menggelarkan diri saya sebagai seorang yang pemakan. Jadi boleh nampak tak bagaimana sesuatu yang dikatakan golongan kata sifat itu diterbitkan daripada fi'il. Boleh nampak tak dia punya kita kata apa kehubungan dia. Kan? Kenapa saya cerita ni? Supaya bila kita jumpa kita dah ada dah. Sebab kita baca Quran hari-hari. Kan? Jadi bila kita jumpa macam ni, kita jumpa fahimun. Ni fahimun ni bunyi macam ni je, sifat dah tu. Tengok huruf asal. Cari makna dia dalam kamus. Kenapa Allah guna dia sifat kat situ? Nak bagi tahu ciri dia. Okay. Jadi kita pakai golongan kata sifat. Jadi macam mana kita nak kenal bagaimana rupa dia ketika seorang, ketika dua orang, ketika ramai, ketika lelaki, ketika perempuan, ada kaedah dia. Pertama sekali bila kita jumpa lafaz dalam ayat, tengok dulu bilangan kata dia. Bilangan huruf. Okay, tengok dulu bilangan huruf. Ada berapa? Kita pun kira, ada 4 lah. Okay, ada 4 huruf. Jadi, kita kena keluarkan 3 sahaja huruf asal. Kalau ada macam ni kan, ada fa, alif, ha, mim, ketahuilah alif ini hanya huruf tambahan. Hanya huruf tambahan. Fa, ha dan mim itulah huruf asal. Kita tengok, okey, fa, ha dengan mim huruf asal, mim duduk belakang sekali. Maka bila mim duduk belakang sekali, lepas dia tak ada dah apa-apa huruf, maka kita pun tahu bilangan dia di sini 1 orang lelaki, 1 orang lelaki. Maka dhamma yang sesuai dengan dia huwa, anta dan juga ana. Okey, boleh? Lepas tu kita belajar juga i'rab dia. Apa i'rab dia? I'rab dia tengok dekat i'rab ni apa? Baris akhir. Baris akhir lafaz tersebut. Jadi fahimun tengok. Dhammah di atasnya. Maka hukum i'rab dia adalah marfu'. Marfu' bidhammah. Kenapa saya kata marfu' bidhammah? Kenapa saya tak sebut mansub ke? Mansub tu baris atas. Kenapa saya tak sebut baris atas? Kenapa saya tak sebut baris bawah? Kasrah. Kenapa saya pakai marfu' kat sini? Kenapa saya pakai dhammah dekat sini? Ketahuilah, apabila satu-satu lafaz Arab itu disebut bukan dalam ayat, disebut seketul, maka kita ni
kena baca dia secara marfu'. Boleh? Okay. Jadi saya nak bawa lah, ada saya cari satu gambar tadi. Gambar ni. Masjid Al-Ikhlas. Masjid ni lafaz Arab tau. Masjid ni lafaz Arab. Masjid Al-Ikhlas dekat sini saya nak tanya. Ayat ke nama? Nama. Nama, bukan ayat kan? Bukan. Okay. Jadi bila dia nama, dia bukan ayat. Dia bukan ayat pun, dia cuma beritahu Masjid Al-Ikhlas. Dia bagi dia cuma tunjuk okey ni adalah Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas tu nama dia. Maka macam mana kita nak baca baris yang ada pada dal tu? Marfu'. Marfu', cuba baca. Masjidun. Masjidun. Masjidu ke masjidun? Masjidun. Okey, kenapa baca masjidun? Sebab dia ayat seketul. Sebab dia lafaz betul. Dia tak ada alif lam kan? Ya. Dia tak ada alif lam. Patutnya baca masjidun lah. Betul? Betul. Okey, bagus. Itu maksudnya kefahaman sudah menyerap. Okey, cuma di sini saya nak tambah satu lagi. Masjid apa ni nama dia? Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Okey. Jadi masjid ini dikenali, lafaz masjid di sini dikenali ke tidak? Tak. Dikenali lah. Namanya Al-Ikhlas. Ikhlas. Masjid tu nama dia apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Jadi masjid ni dikenali. Betul? Tadi kan bila kita sebut masjidun dia jadi nakirah kan? Betul. Ni saya nak bagi tahu. Bila kita baca macam ni, kat mana-mana masjid kita jumpa, kan? Maka masjid itu jangan ditanwinkan. Kerana apa? Ingat dah saya sebut. Apabila lafaz tersebut disandar kepada lafaz lain. Ingat tak? Yang nun tu. Kalau nun tu tak disandar. Jadi kat sini kita akan baca Masjidul Ikhlas. Masjidul Al-Ikhlas. Boleh? Dia tidak perlu dibaca dengan tanwin di situ sebab masjid itu sudah disandar kepada Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Okey, Al-Ikhlas ni nak baca baris apa pula? Nak baca apa pula kat surat dia tu? Baris bawah. Kenapa baris bawah? Nat? Tak mudah pun ilah juga sebab dia bersandar. Iya. Jadi nampak tak? Masjidu tu kita baca dhammah sebab dia seketul. Dia bukan dalam ayat. Okey? Dia mula-mula dia bukan ayat. Dia bukan masjid, masjidu. Masjidul Ikhlasi. Masjid Al-Ikhlasi. Surat tu dibaca baris bawah. Kerana apa? Kerana dia jadi tempat sandar kepada masjid. Dia seperti ni lah. Ni. Katalah ada kerusi kan. Kata ni kerusi. Atau ni tiang, ni dinding. Dinding. Ni saya. Saya bersandar dekat dinding. Okey? Ni saya bersandar dekat dinding. Jadi Al-Ikhlas tu dinding. Masjid tu sandar dekat Ikhlas. Maka nak bagi tahu Al-Ikhlas tu jadi tempat sandar kepada masjid, maka dia kena baris bawah. Ni saja je saya bagi. Saya saja je macam oh begitu cara baca dia. Nanti kita akan jumpa benda ni, cuma bila saya bawa contoh-contoh yang lebih dekat dengan kita, jadi kita dia punya makna tu akan dapat dengan cepat lah. Okay. Masjidu jangan ditanwinkan dia, cukup baca masjidu sahaja kerana dia sudah sandar kepada nama Al-Ikhlas. Masjid tu nama dia Al-Ikhlas. Jadi masjid itu disandar kepada Al-Ikhlas. Baca dia Masjidu Al-Ikhlas. Macam tu. Boleh? Jadi saya harap lebih jelas lah.
Oh, kenapa Zamira bawa macam ni? Sebab nak bagi tahu bila lafaz tu seketul, jangan dia letak fathah, jangan dia letak kasrah kat dia. Boleh? Bacalah dengan dhammah. Last. Maka tengok fahimun dekat sini. Saya letak dia fathah, saya letak dia dhammah. Kenapa saya letak dia dhammah? Kerana dia bukan dalam ayat. Betul tak? Betul tak fahimun ni bukan dalam ayat? Dia tidak jadi benda, dia tidak jadi cerita. Betul tak ayat ni? Dalam perkataan ni. Dalam kita punya latihan ni. Fahimun. Satu saja lafaz. Betul? Ya. Maka bacalah dia dalam bentuk dhammah. Secara marfu'. Fahimun. Itu saya tulis. Dhammah pada huruf asal, tak kisahlah tanwin ke tak tanwin ke kan. Yang terakhir, wajib huruf asal yang terakhir memberitahu kita bilangannya adalah 1. Dan i'rabnya dhammah. Bilangannya adalah 1. Kenapa saya tak kata 1 lelaki ke 1 perempuan? Sebab kat sini ada ta, tanwin. Fahimatun. Tanwin juga betul? Jadi kalau kat sini tak ada ta marbutah, maka kita faham sahaja dia adalah lelaki. Tapi bila ada ta marbutah kat sini, dia adalah seorang perempuan. Okay, saya kita akan pergi buat latihan, kita akan lebih ingatlah. Ni saya cuma nak buat revision sahaja. Okey, ketika dua orang tengok mim huruf akhir. Lepas dia ada alif. Bila lepas dia ada alif, lepas alif tu ada bunyi ni. Fahimani memberitahu kita bahawa di situ ada 2 orang lelaki. 2 orang lelaki. Apa tanda dia? Selepas huruf asal mim ada alif. Okey, nun dekat belakang ni apa? Tanda tidak bersandar. Tanda tidak bersandar. Okey, kalau fahimun tu marfu' dengan dhammah, fahimani ni mana tanda marfu' dia? Tanda marfu' dia pada alif. Maka alif tu memberitahu kita apa? Bilangan 2 dan juga sebagai baris akhir. Maka kita kata apa? Marfu' bil alif. Oh, jadi baris akhir dia bukanlah pada huruf terakhir. Huruf terakhir tu sama tanda dia tidak bersandar. Okey. Kita pergi kepada perempuan pula. Okey, kalau tadi fahimatun kan? Okey, sekarang kita tengok. Kalau perempuan tanda dia apa? Lepas huruf asal terakhir akan ada huruf ta. Okey, lepas tu baru ada bilangan alif. Oh, jadi kita tahu dekat sini ada 2 orang. Lepas tu nun dekat sini ni apa? Tanda tak bersandar. Asal dia ada dalam tanwin tu. Okey. Jadi sini beritahu kita 2 orang. Marfu' juga ni. Tanda marfu' juga. I'rab dia marfu' juga. Mana yang tanda i'rab dia? Pada alif itulah i'rabnya. Okey, kita pergi kepada lelaki pula. Fahimuna, ramai lelaki yang faham. Tengok huruf terakhir dia mim. Selepas dia ada waw. Oh, bermaksud di sini nak memberitahu kita bilangan dia, jantina dia lelaki, bilangan dia ramai. Lebih daripada 2. Bunyinya fahimuna. Nah, di sini tanda dia tidak bersandar. Tanda dia tidak bersandar. Okey, kalau fahimun ini marfu' bil dhammah, fahimani marfu' bil alif, fahimuna marfu' bil waw. Itulah baris akhir dia. Oh, okey. Kita tengok pula ketika muannas jamak. Tengok huruf akhir yang asal yang terakhir lepas dia terus alif, belakang alif ada ta.
Maka terus set dalam fikiran kita, di sini lafaz ini memberitahu kepada kita bahawa di situ adalah jamak muannas, lebih daripada 2 orang perempuan. Nak kenal dia macam mana? Alif dulu baru ta. Tun. Okey? Fahimatun. Orang Arab tu set. Oh, kat situ ada ramai perempuan. Kalau kita baca fahimatun, orang Arab akan faham seorang. Tapi kalau kita baca fahimatun, orang Arab akan faham ramai. Jadi hati-hati dengan bunyi yang ada. Kita kena baca betul-betul, kena cakap betul-betul, kena sebut betul-betul. Supaya jelas berapa bilangan kita nak sebut, siapa kita nak sebut, jantinanya apa, tu penting. Okey, kalau kat sini fahimatun marfu' bil dhammah, fahimatani marfu' bil alif. Kalau fahimatun, alif dekat sini bilangan dia ramai, tanda perempuan dia kat mana? Tun. Maka mana tanda marfu' di sini? Tengok dekat ta. Tun. Tu. Itulah tanda marfu'nya. Okey? Ingat tak ni? Saya ulang balik. Kita tak pergi lagi ni. Tanda-tanda apa? Mansub majrur saya tak kenalkan lagi. Nanti kita akan berkenalan dengan mansub. Mira. Ya. Mira boleh ulang semula tak yang perempuan ramai-ramai tu? Yang ada alif ta tu. Okey. Boleh? Ni pegang kaedah dia. Kita tengok bacaan dia. Kita kira ada berapa huruf. Okey. Keluarkan 3 huruf asal. Kemudian kita tengok lepas huruf asal ada alif. Dia beza dengan 2 orang kat mana ni? Kalau 2 orang, ta dulu. Baru alif. Okey? Tapi kalau ramai, kita akan jumpa alif dulu. Baru ta. Jadi ini kaedah yang kita kena tengok. Yang kita kena tengok. Okey, jumpa alif ni, lepas dia ada ta ni. Confirm ramai perempuan. Okey, jelas tak? Jelas. Maknanya dalam perempuan jamak, nun maknanya dia bersandar ke tak bersandar tu? Tengok tanwin ni makcik. Ya, pada tanwin ada nun. Ya, faham. Bagus, soalan makcik bagus. Sebab apa? Maksudnya orang lain pun dapat. Dapat. Ni nampak ni fahimatun. Ni tanwin, kalau tanwin tak bersandar. Okey? Boleh? Jelas? Masya Allah. Okey, jadi mari. Mira, saya nak tanya, kalau sebab ni kita pakai fahimatun, kalau muslimat maksudnya muslimatun ke? Betul. Okey, faham. Muslimat. Muslimatun. Ada alif kat tengah dan baru ta yang terbuka. Itulah kan? Muslimatun. Okey. Alhamdulillah. Lagi ada soalan sebelum kita pergi kepada latihan? Maksudnya kalau kita tak panjangkan macam fahimatun, dia jadi macam seorang lah pula kan? Betul. Maknanya kita kena tepat kita punya sebutan tu baru orang faham itu adalah ramai kan? Benar. Alif tu menambah harakat satu Ya. Dia jadi 2 harakat kat semat asli kan? Maka orang Arab dengar, oh ni ramai perempuan. Sebab mereka sangat sensitif dengan bunyi. Dengan bunyi tu dia sangat sensitif. Jadi kita pun kena belajar sensitif lah pendengaran kita. Dia cakap apa dengar tu. Macam tu. Kadang-kadang orang Arab dia tak akan sebut dah fahimatun tu. Dia kata fahimat. Betul tak? Muslimat. Betul? Kalau seorang, bila wakaf dia akan bunyi macam mana? Kalau seorang wakaf dia akan bunyi muslimah. Fahimah. Betul? Okay. Lagi ada soalan nak tanya? Ya, tadi kita terlepas yang Masjidil Ikhlas tu. Masjidul Ikhlas. Tapi kenapa Ikhlas baris bawah Sudah confuse kejap. Okey, baguslah tanya. Okey, tanya. Masjid apa? Masjidul. Masjid Al-Ikhlas. Masjid apa? Masjid Al-Ikhlas. Okey? Masjid Al-Ikhlas ni, masjid tu
sandar kepada Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. bila masjid tu sandar kepada Al-Ikhlas, ke Al-Ikhlas itu perlu dibaca baris bawah nak beritahu kepada kita bahawa masjid itu bersandar kepada Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Samalah macam kita buat latihan kat sini. Ni. Rabbil alamina. Nampak? Bil alam. Rabbi sandar dekat siapa? Alamin. Al-alam. Alamina. Tuan siapa? Tuan sekalian Alam. alam. Okey, tuan sekalian alam. Jadi huruf terakhir mim, betul? Mana tanda baris bawah dia? Kalau tadi al-ikhlasi, sod tu baris bawah. Jadi al-alamina mana tanda baris bawah dia? Nak bagi tahu Rob ni sandar dekat dia? Ni pada ya. Oh. Pada ya ni lah tanda baris bawah dia. Ya ni juga tanda Ramai. ramai. Oh, bawah ya. Oh, yang sebab yang ni ada ya dengan nun. So maksudnya mim tu lah baris bawah dia. Okey. Bukan mim ni baris bawah. Bukan mim ni baris bawah. Aha. Baris bawah pada ya. Hmm. Sebenarnya ya ni adalah waw ketika marfu'. Ya adalah waw ketika marfu'. Ya adalah waw ketika marfu'. Sekarang dia jadi majrur. Baris bawah. Bila baris bawah, marfu' kalau marfu' dia waw jamak. Bila ramai dia jadi ya. Macam tak boleh kita latihan je lagi kita ni. Kalau macam tu, sebab Al-Ikhlas tu kira macam satu lah kan, Masjidul Ikhlasi. Kalau banyak, maksudnya Masjidul Ikhlasina. Macam tu lah kan? Betul. Masjidul Ikhlasina. Dia jadi macam tu. Payah juga nak faham ni. Dia bukan terus faham ni. Kita buat pelan-pelan. Kita buat pelan-pelan. Kat sini nampak ikhlas. Al-Ikhlas. Apa huruf dia? Asal dia? So, Al-Ikhlas, Alif, Kha, Sod. Al-Ikhlas. Cuba sebut semua sekali. Buang alif lam. Buang alif lam. Sebut semua huruf. Sebut semua. Maksudnya Ada alif lam buan. Maksudnya Kha. Ada hamzah. Kan alif lam. Alif hamzah. Alif yang pertama buang. Alif yang pertama buang. Lam dia buang. Jadi alif hamzah, Kha, lam, Sod. Alif lagi satu ni. Alif A tu. Ada alif lagi. Alif lam. Kan? Kan? Ini saja sesuruh saja saya tulis. Jadi kita akan jumpa hamzah baris bawah. Ada alif dengan hamzah kat bawah. Ada kha. Ada lam alif. Ada alif. Ada Sod. Ada 5 kan? Keluarkan 3 sahaja. Maksudnya alif, hamzah bawah. Macam banyak. Saja 3 saja. Cuba. 3 aja. Alif, hamzah bawah, Kha, lam, Sod. 4. Saya nak 3 je. Maksudnya Kha, lam, Sod saja. Ya. Kha, lam dan juga Sod. Hamzah yang ada tu tambahan, alif kat tengah tu pun tambahan. Jadi nampak tak Sod tu huruf asal duduk ujung kali? Betul. Bermaksud bilangan ni apa? Mufrad. Satu. Itulah saya nak bawa kita bagi kita kenal. Yang lain dapat tak? Makcik Abidah. Siapa lagi ni saya nak tengok. Yang lain clear tak? InsyaAllah. Makcik Abidah. Siapa lagi? Kak Amin. Mel. Dia macam jelas. Proses. Bukan normal apa dia? Ya, boleh ikut. Boleh Terima kasih. Ini sebenarnya bukan pengajian kita lagi ni. Nak tengok baris-baris semua tu bukan pengajian kita lagi. Tapi saya sajalah bagi seronok. Seronok sebab kita sangat bergantung dengan baris kan. Kalau tak ada baris tak boleh bercakap kita.
Macam mana kita bukan orang Arab, kita nak tahu mana satu huruf asal dia tu? Mesti kena rujuk kamus ke atau kita boleh teka-teka? Boleh teka je. Nanti saya akan ajar. Saya akan ajar kaedah dia. Lepas ni bila kita tengok kita dah tahu dah. Okey. Ni wazan. Wazan. Al-Ikhlas ni wazan. Macam mudhaf ilaih juga. Yang betul makcik. Inilah mudhafun ilaih. Masjid sandar dekat Al-Ikhlas. Maka Al-Ikhlas tu dibaca baris bawah. Kalau Rabbil Alamina, Rabb itu dia sandar kepada Al-Alamina. Maka Al-Alamina ni baris bawah juga. Mana baris bawah dia? Pada Ya. Saya nampak hari ni kita tak boleh masuk latihan. Saya kena bagi juga bab baris ni. Bab kita macam best sikit kan. Kan? Latihan insyaAllah Jumaat. Okey, boleh buka flashcard muka surat 2. Ke surat 2. Okay, flashcard muka surat 2. Masing-masing dah dapat flashcard bunga warna-warni, bunga-bunga hati sekarang. Okey, seperti mana saya dapat flashcard tu. Usung merata, seronok dapat flashcard. Lepas tu dia kalau kena air pun tak basah lagi lah, seronok. Okey, kejap ni muka surat 2 mana saya buka ni? Kejap muka surat 2 ada 2 section. Sorry bukan 2, muka surat 1. Satu belakang. Tu, okey, satu belakang. Betul belakang ni mana je, sekejap saya nak check dulu. Saya tak ingat dah. Dia cakap saya duduk mana? Asal muka surat 2. Ustaz, saya check balik. Patutnya muka surat 2 lah. Sekejap. Muka surat 2 ada berapa? Muka surat 2 ni muka surat 2. Muka surat 2. Okey. Muka surat 2. Mana dia? Ni betul lah muka surat 2. Muka surat 2 rajah belakang J. Belakang, okey. Okey, rajah J. Nampak tak ada kotak-kotak situ? Kecil kan rajah dia? Ya, nampak. Okey, tengok ni. Hari ni kita berkenalan dengan kotak ni lah. Kita latihan kita buat hari Jumaat. Okey. Tengok ada 2 kotak. Satu belah kanan, satu belah kiri. Betul? Nampak. Okey. Saya besarkan kotak saya. Kalau tak nampak dekat situ, boleh tengok dekat saya punya skrin. Apa beza kiri dan kanan? Kotak sama. Ada mufrad, ada al-adad, wal jins, ada i'rab. Okey. Ada kat sini ada marfu'. Sini pun ada marfu'. Belah kanan ada mansub, belah kiri ada mansub. Belah kanan ada majrur, belah kiri ada majrur. Apa ni? Atas ada mufrad, belah kiri ada mufrad. Belah kanan ada musanna 2, belah kiri ada musanna. Belah kanan ada jamak, belah kiri pun ada jamak. Apa ni 2 kotak ni? Kenapa dibezakan ni? Okey. Dengar saya nak sebut. Sebelah kanan merujuk kepada berakal. Berakal. Ya, berakal. Jadi kalau kita nak rujuk kepada sesuatu yang berakal, manusia lah. Okey? Maka kita guna belah kanan. Belah kanan. Okey. Okey? Belah kiri untuk yang tidak berakal. Okey, jelas tak ni? Saya tak mau pergi jauh lagi. Jelas nak? Belah kanan, rumus untuk berakal. Manusia lah. Belah kiri, rumus untuk yang tidak berakal. Tidak berakal ni, telefon, Meja. kotak pensel, meja, buku, pen, pokok, apa lagi? Bulan, bintang, langit. Apa lagi? Itu. Binatang masuk tak? Binatang. Binatang masuk. Dia masuk dekat tak berakal. Binatang, serangga. Apa saja. Maksudnya dalam dunia ni ada 2 sahaja kategori. Berakal dengan tidak
berakal. Dapat tak? Berakal dengan tidak berakal. Ada dua sahaja. Jadi bila kita baca setiap lafaz tu, selain daripada kita nak tentukan dia kata lengkap atau kata pelengkap, kita kena tentukan juga dia merujuk kepada yang berakal atau yang tidak Berakal. Ni orang Arab ni memang saya tak tahulah semua sekali satu lafaz tu satu muka surat, satu flashcard dia masuk dalam kepala. Detail betul lah mereka ni. Tak jumpa lah Mila. Makcik Sakinah tak jumpa. Muka Ya. surat 2 belakang. Cuba. Muka surat 2 2 belakang. flashcard belakang. J tu. Ya. F. J. Okey? Siapa lagi belum dapat jumpa flashcard ni abang? Tak boleh cerita lagi dia tak jumpa flashcard lagi. Tak jumpa flashcard kena jumpa dulu boleh cerita. Okey? Tadi Makcik Sakinah mesti dah termis ni sebab tadi semasa saya cakap Makcik Sakinah tengah mencari muka surat tak jumpa. Saya ulang balik. Okey? Tengok Makcik, tengok. Yang lain pun tengok. Yang sebelah kanan rumusnya digunakan untuk makhluk berakal. Okey. Sebelah kiri rumusnya untuk makhluk tidak berakal. Jadi orang Arab ni dia bahagi dua je. Berakal dengan tak berakal. Boleh? Okay. Jadi bila kita baca satu-satu lafaz, selain kita tentukan golongan kata dia, lengkap ke pelengkap, kalau lengkap dia masdar ke, sifat ke, isim ke kan? Kita kena tentukan juga dia ni kategori berakal atau tidak berakal. Okay? Jadi, marilah kita berkenalan dengan rajah belah kanan dulu. Pelan-pelan kita mengembara. Okey. Tengok kotak kita. Kita ada kotak mufrad, musanna 2, jam'un lebih daripada 2. Belah kanan ni kita turun ke bawah pula. Okey, belah turun ke bawah dia ada i'rab dia. Yang pertama, row pertama i'rab dia marfu'. Okey? Marfu'. Kenapa Allah pula? Kenapa ustaz letak dhammah aja kat sini? Sebab Allah nak bagi Allah lagi sahaja. Sebab ustaz nak bagi tahu marfu' tu dia kita mudah faham dengan tanda dhammah. Tapi sebenarnya marfu' bukan sekadar dhammah. Marfu' apa lagi yang ada? Marfu' bukan sekadar Alif dhammah. dan waw. Bil alif bil waw. Marfu' ni ada alif. Selain daripada dhammah dia ada alif, dia juga ada waw. Macam tu. Cuma kita sinonim. Baris atas, baris dhammah tu kita kata dhammah lah. Tapi sebenarnya baris dhammah tu dia ada alif, dia ada waw. Okay. Jadi yang ni saya tak mau bincang lah dah. Sebab kita dah bincang habis dah marfu' ni, betul tak? Kita dah bincang dah buat marfu' ni. Kita nak pergi dekat mansub, boleh? Okay, so cuma sebelum kita pergi dekat mansub, saya nak kita buka muka surat, flashcard muka surat 12. Okay. Ini seronok kalau ada flashcard, saya suruh buka aje. 12. Okay, buka dulu flashcard muka surat 12. 12, dah buka belum? 12 belakang. Ni Nat suka lah ni Nat. Nat suka lah, dia dah ada basic. Okay. Okay, tengok Plus, okay. Dah buka? Dapat dah rajah yang saya sedang buka ni? Dah dapat dah. Okay. Tengok bahagian atas. Ada mabni. Al-ahwal. Al-ahwal ni apa? Keadaan. Ada mabni.
Ada mabni ni apa? Mabni ni maksudnya dia baris dia tu kalau sebut mabni, baris dia tu tak berubah tau. Kira. Baris dia tak berubah sampai bila-bila. Contoh saya sebut anta. Baris akhir dia baris apa? Atas. Baris atas baris atas. Bila baris akhir dia baris atas, adakah kita jumpa dekat mana-mana anta yang merujuk kepada lelaki bunyi anti atau bunyi antu? Tak ada. Tak ada. Itu maksud dia mabni. Mabni ni kekal baris dia sampai bila-bila, duduk kat mana itulah bunyinya. Boleh? Okey. Kemudian kita ada majzum. Majzum ni maksudnya sukun. Dia akan jadi sukun. Okey, siapa tanya hari tu? Majzum ni selain daripada sukun boleh jadi tanda apa lagi? Mat ke? Kenat ke? Kesap ke? Tak ingatlah siapa yang tanya. Okey? Untuk hari ini kita belajar aja dulu. Majzum tu sukun. Saya tak mau habaq benda lain. Saya tak mau pergi benda lain. Saya nak fokus kepada yang kita nak belajar aja. Okey? Tadi mabni, baris dia kekal. Kemudian majzum. Majzum tu sukun lah. Dia akan jadi sukun. Kalau kata baris atas, bila kena jadi majzum dia akan jadi sukun. Okey? Kita baca sukun. Okey. Sekarang tengok marfu'. Saya nak fokus kat marfu' dulu. Marfu'. Okay. Marfu'. Tengok. Ada berapa hukum ataupun lafaz yang pakai marfu' ni? Banyak ni. Banyak. Banyak. Saya tak mau cerita panjang lebar lah. Cuma kalau nak tahu, kalau bila satu-satu lafaz tu dia pakai hukum marfu', satu-satu lafaz tu pakai hukum marfu' sama ada marfu' dengan dhammah, marfu' dengan alif. Sini marfu' dengan dhammah, nampak? Marfu' bi dhammah. Lepas tu dia ada marfu' bi subutin nun. Macam mana pula marfu' dengan sebut nun ni? Marfu' dengan sebut nun ni macam mana? Nanti kita akan belajar dalam fi'il. Marfu' dengan dhammah, marfu' dengan sebut nun. Ada. Ada ya marfu' dengan sebut nun. Ada. Okey? Lepas tu ada marfu' dengan apa? Marfu' bil dhammah lagi, nampak? Marfu' bil alif. Marfu' bil waw. Turun ke bawah sama je. Marfu' bil dhammah bil alif bil waw sama. Ni pun marfu' bil dhammah bil alif bil waw sama. Ni pun marfu' bil dhammah bil alif bil waw. Okey? Jadi nampak tak? Marfu', tanda marfu' tak banyak. Sila Kak Isyana, semoga dipermudahkan segala urusan. Okey? Jadi tanda marfu' tu ini sahaja. Jadi apakah hukum-hukumnya kata tanda marfu' ni kat tepi ni? Banyak. Saya tak mau cerita semualah. Cuma sekarang ni yang pakai marfu' yang kita dah belajar mubtada'. Mubtada' apa hukum dia? Marfu. Khabar. Marfu. Apa hukum dia? Marfu. Setakat kita dah belajar mubtada' dengan khabar. Pegang aja dulu. Mubtada' baca dia marfu'. Khabar baca dia marfu'. Okey, boleh? Okey, balik kepada muka surat kita, flashcard muka surat 2 tadi. Yakin lah? Dalam bahasa Arab kita ada marfu' bil dhammah, marfu' bil alif, Marfu' marfu' bil waw. Satu lagi tadi marfu' bil subutin nun. Yang tu dalam fi'il. Nanti kita akan drill sampai muntah. Drill sampai muntah tu maksudnya dah faham bersangat lah tu. Tengok pun dah tahu. Okey? Sekarang kita nak pergi dekat mansub. Okey? Boleh? Kita nak pergi dekat mansub. Mansub ni apa? Mansub ni adalah hukum i'rab. Saya buka bagi besar. Saya tahu dekat flashcard tu sangat kecil. Boleh muntah tengok kat flashcard tu. Okey, tengok nah. Mansub ditandai dengan baris atas. Okey, tengok. Ketika ni dia pakai muslimun. Okey. Muslimun. Bagi tahu kat saya. Huruf asal dia apa?
Mim, Sin, lam, ya. Ada berapa huruf? Jangan terus mim, berapa huruf. mim. Ada berapa huruf? Cuba kira. 4. 4. Apa huruf asal dia? Mim, Selam. sin, lam, mim. Lam, mim, alif. Ada boleh tak 3 je huruf asal? Huruf asal nak 3. Sim, sin, lam, mim. Sim, lam, mim. Sin, Sim, Lam, lam, mim. sim, lam, Habis mim. tu mim kat depan ni apa? Okey, ni pegang. Ini golongan kata sifat. Wow. Ni golongan kata sifat. Sebab sebelum ni kita belajar fa'ilun kan? Fa'ilun tu sifat kan? betul. Ni lagi satu wazan. Bila kita bilang huruf lebih daripada 3, okey? Muslimun kat sini 4 huruf kan? Daripada 3, bermula dengan mim kat depan, maka pegang. Itu golongan kata golongan kata apa? Sifat. Sifat. Lagi satu saya bagi lagi. Saya tambah lagi. Kalau macam ni golongan kata sifat. Bermaksud apa tadi saya sebut sifat? Sifat itu diterbitkan daripada fi'il. Fi'il itu satu kali perbuatan. Sifat itu berulang kali dia buat sehingga menjadi identiti. Itulah sifat. Hari ni mim kat depan. Selalu kan kita jumpa banyak tak dalam Quran kita jumpa mim kat depan. Lebih daripada 3 huruf ada mim kat depan. Kalau baca tu masjid tu daripada sin, sejadah lah. Masjid, mim dia baris apa? Atas. Baris atas bukan sifat. Okey. Dia kena mu. Okey. Dia kena mu. Boleh? Jadi Kalau bunyi dia mu. Artinya salam lah. Salam. Dia daripada aslama yuslimu. Muslimun ni sebenarnya daripada aslama yuslimu. Aslama. Kalau salima bermaksud sejahtera. Kalau salima sejahtera. Tapi kalau wazan aslama, dia wazan aslama ni, pegang je dulu. Wazan aslama dia ada tambah hamzah kat depan. Bermaksud mensejahterakan. Kan kita bagi salam, Assalamualaikum, salam sejahtera kan? Sejahtera atas kamu kan? Kalau salima, 3 huruf, sejahtera. Siapa sejahtera? Saya sejahtera. Tapi kalau aslama ada tambah hamzah kat depan, ni wazan. Jangan pening. Cuma saya nak bagi kita rasa seronok hari ni. Muslimun ni maksud dia apa? Aslama ada hamzah kat depan. Okey, bermaksud mensejahterakan. Tambah me kat depan. Kalau salima sejahtera. Selamat. Tapi kalau aslama mensejahterakan, menyelamatkan. Sekejap Mira macam makin confused. Okey. Kita ni balik saya nak cuba faham Maksudnya kalau muslimun ni dia punya kata 3 dia salamat, sim, lam dengan mim. Lepas tu cuba letak aslamat lah. Itu macam tertanya juga. Okey. Saya tahu. Okey, saya telah memeningkan dan sekarang saya kena menghuraikan kepeningan tersebut. Tengok Dia kena tulisan. Tengok saya tunjuk nak. Sin. Okey, fokus fokus pada apa saya nak tunjuk Sin. Lam. Mim. Mana mim saya? Okey, fokus. Kena besarkan sikit lagi. Gitu. Okey. Sin, lam, mim. Hilang pula dah sin lam ni saya. Sin, Lam. mim. Sin, lam, mim. 3 huruf. Okey, tengok nak. Saya tunjuk.
Masih ada mesin tu Dah tengok tu dah hilang yang saya cari. Sin, lam, mim. Untuk Baik. Kenapa dia jadi macam tu? Oh, kejap. Kena buka yang Arabi tu nak. Ni. Ya, saya tekan apa sebenarnya? Saya tak tekan Arab ke? Mira keluar balik tu daripada situ. Dia selalu macam tu juga. Ya. Keluar balik, lepas tu masuk balik. Oh, Farsi, Arabi. Ni Arabi. Arabi. Okey. Saya ambil sin, lam, mim. Okey, dapat dah. Okey, tengok lah. Ketika 3 huruf, ni fi'il tau. Ketika 3 huruf, salimah. Fi'il tau, fi'il. Okey, jangan confuse Tengok nah, saya baca nah. Kita kan belajar kan? Okey, salimah, fi'il madi. Okey. Kita tak belajar lagi ni fi'il ni, tapi saya sebut dulu. Okay, salimah ni boleh dibaca dengan salimah li. Salimah pakai dengan huruf jarmin. Okey. Ni mudhari' dia, yaslamu. Kita nak belajar dah ni, insya-Allah dalam beberapa minggu lagi kita akan belajar fi'il. Okey, ni nampak sampai koma. Nampak tak koma? Okey. Maka salimah fi'il madi, yaslamu fi'il mudhari'. Maksudnya golongan kata fi'il ni. Macam ni rupa golongan kata fi'il. Salamatan. Nampak? Wasalaman. Nampak? Dia baca mansub tanwin. Nampak tak? Ini adalah masdar. Boleh? Masdar bagi salimah. Kan kita belajar fi'il ada, masdar ada kan? Maka salamatan ni masdarnya. Jangan risau. Okey, lepas tu koma. Saya akan ulang benda ni. Lepas tu ada fahuwa. Lepas fahuwa ni golongan kata sifat. Nampak tak? Salimun. Boleh? Kak Badariah. Salimun. Sama tak dengan fahimun? sama, salim. Sama. Maka inilah golongan kata sifat untuk fi'il salimah. Ingat dah saya kata fi'il sifat itu terbitan daripada Fi'il. Jadi untuk salimah 3 huruf, sifat dia salimun. Salimun, okey? Boleh? Okey. Kemudian kita cari yang ni. Tadi Kak Wada dah tanya mana datang Aslama. Okey, saya tunjuk. Itulah. Okey, tengok saya turun bawah. Tengok saya turun bawah. Mana? Nampak ni. Entry nombor 15 ada aslama. Ini fi'il. Nampak tak sudah bertambah hamzah kat depan? Okey. Huruf dia dah jadi 4 kan? Okey, huruf dah jadi 4. Ada tambah hamzah. Ingat, bertambah huruf, bertambah makna. Okey. Sekarang tengok saya tunjuk. Aslama, nampak? Fi'il madi. Mudhari' dia yuslimu. Tengok koma. Koma kan? Lepas koma ada islaman. Ini masdar dia, nampak? Baca tanwin baris atas. Oh, jadi masdar ini duduk dengan fi'il, ya? Ya, susunan dia fi'il dulu, lepas tu baru masdar. Lepas tu, tapi cuma masdar tidak diterbitkan tau. Masdar tidak diterbitkan daripada fi'il. Sebab masdar ni adalah kata dasar. Okey. Lepas tu tengok koma. Nampak koma Kak Badariah semua? Ada fahuwa. Lepas fahuwa itu golongan kata sifat. Dia bunyi apa? Muslim.
Muslimun. Muslimun. Nampak tak kenapa saya kata tadi aslama jadi muslimun? Nampak. Muslimun itu golongan kata sifat yang ditampilkan daripada aslama. Selama. Okey, faham. So Ah, aslama tu fi'il lah sebenarnya. So fi'il muslimun sifat dia okey. Ya. Ya. Jadi yang lain jelas tak Makcik Badariah? Makcik Badariah pula bukan? Ya. Makcik Abidah. Mana lebih kurang? Makcik Abidah, Makcik Sakinah. Siapa lagi ni? Ya. Ibu-ibu Ya, dalam jelas, ni. Puan Wan. Norma. Jelas. Jelas InsyaAllah. ya. Jelas ya. Cuma apa beza? Kenapa ada ketika sebut Salimah? Kenapa ada sebut Aslama? Okey. Tengok saya tunjuk. Saya buka kertas baru. Okey, saya nak bagi nampak. Kita selalu sebut Muslim. Kita selalu sebut Muslim. Saya seorang Muslim. Benarkah kita Muslim? Sifat lah kan Muslim tu sepatutnya kan? Saya ni bercirikan seorang Muslim. Bermaksud saya sentiasa melakukan perbuatan mensejahterakan. Mensejahterakan apa ini? Okey, tengok Ketika 3 huruf bunyi dia begini. Salimah. Okey. Salimah ni maksud dia apa? Sejahtera. Sejahtera, selamat. Sejahtera boleh. Selamat boleh kan? Boleh. Salimah. Bila kita ni wazan kena terima. Nanti tanya saya, macam mana nak tahu kena tambah me ke apa? Pegang. Sebab ini kaedah. Okey, bila saya pakai sin, lam dan juga mim, saya tambah dalam wazan Alif. af. La. Cuba bunyi. Macam mana nak buat? Okey. Sin ni letak dekat fa. Lam Jadi letak dekat ain. lama. Okey. Mim letak dekat lam. Bunyi macam mana Makcik Abidah? Aslama. Ya. Aslama. Saya Maknanya saja panggil Af- golongan. Af'ala tu ialah kita punya wazan lah. Ya, acuan. Acuannya. Saya panggil yang warga-warga emas ni sebab bila warga emas faham, saya yakin yang bawah yang perak gangsa ni pun faham. Tapi saya cakap juga. Tak, kalau macam tu, kalau Fahima tadi saya nak relate. Maksudnya kalau fi'il dia afhama, betul tak? Betul lah afhama, betul. Afhama. Okey. Sejahtera selamat. Maksudnya dia tambah hamzah je lah. Penambahan hamzah tu je lah kan? Yang dalam Dia tambah hamzah betul. nama tu. Terus dia tukar perkataan acuan dia. Okey. Ni acuan. Af'ala tu salah satu acuan. Af'ala tu salah satu acuan. Okey. Bila tambah hamzah kat depan kan. Okey, Salimah tadi sifat dia bunyi apa? Sifat dia bunyi apa tadi Salimah? Muslim, kan Salimah 3 huruf. Ingat dah tadi? Saya tunjuk balik. Salimah sifat dia bunyi apa? Sifat bagi Salimah tengok lepas fahuwa bunyi apa? Salimun. Salimun lagi satu salimun, ada 2 bunyi. Salimun. Kita dah belajar ni salimun. Maksudnya boleh baca dengan 2 wazan. Wazan ni salimun faham dia lain tau. Salimun faham dia lain. Nanti kita bincang, saya tak mau bincang sekarang. Cuma saya nak tunjuk. Ketika 3 huruf bunyi dia salimun. Okey. Ketika lebih daripada 3 huruf pakai wazan af'ala. Okey, pakai wazan mana dia? Pakai wazan af'ala. Maka sifat dia dah bunyi muslimun, betul? Betul. Okey.
Tengok saya tunjuk. Salimah tadi sifat dia Salimun. salimun. Macam mana saya nak tulis ni? Saya kena Bawah tak. ni. Okey, tak apa saya tak sini. Okey, salimun. Kejap. Okey, salimun. Okey, salimun. Sifat dia bunyi. Ni saya letak oleh mim kesu, jangan risau. Sebab saya nak bertulis ni, tak boleh nak tulis kan. Sifat dia bunyi Salimun. 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 Okey. Okey. Fi'il salimah, sifat dia salimun. Ni fi'il. Ini fi'il, ini sifat. Sifat. Okey, kalau aslama, sifat dia apa? Sifat dia Limun. Muslimun. 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 Macam mana nak baca, macam mana nak buat bunyi macam ni? Nanti kita belajar. Okey? Cuma Itu sekarang yang mufrad ke tu? ni mufrad, betul makcik. Salimun seorang. Betul? Muslimun Seorang. lelaki. Bagusnya, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, barakallahu fikum semua. Okey. Sebab tu kita kalau kita cari dalam kamus dia akan bagi kat kita mufrad dan muzakkar makcik. Seorang lelaki, dia akan bagi macam tu. Dia tak akan bagi 2 orang, 3 orang, tak akan bagi. Dia akan bagi seorang kita. Kalau muslimun dekat sini, makna dia apa? Sejahtera, okey. Tambah dengan sejahtera. Jadi dia bunyi macam mana? Mensejahterakan. Yes. Dia akan bunyi okey, sejahtera kat sini dia akan bunyi mensejahterakan. Mensejahterakan. Gitu. Okey, buang dulu ni. Buang dulu. Mensejahterakan, kita kecilkan je tulisan dia. Nampak tak? Bila berbeza wazan, berbeza tambah huruf, dia punya faham dah beza. Kita tak boleh pukul rata. Kalau kita nampak Salimah, Salimun pun nak kata Muslim juga, tak betul. Tak betul. Okey? Jadi ketika 3 huruf dia bunyi sejahtera. Saya nak tanya, kalau sejahtera ni sifat fi'il tau. Okey, sejahtera. Kalau dalam ni, kalau macam ni untuk 3 huruf ni dia begini tau. Saya nak kata macam ni je. Ayat dia macam ni. Salimah. Sejahtera, siapa yang sejahtera? Saya pun kata Salimah Ahmad. Salimah Ahmadun. Okey? Salimah sejahtera. Yang sejahtera Ahmad. Cuba terjemah. Ahmad sejahtera atau Ahmad selamat. Betul tak? Ahmad. Okey, saya tahu. Tak boleh nak terjemah lagi, saya bantu. Okey. Ahmad telah selamat. Gitu. Ahmad telah selamat. Betul? Ni makna dia. Kalau Salimah Ahmad maksudnya Ahmad telah selamat. Okey. Tapi kan kalau pakai aslama
Bila kita pakai aslama, okey, tengok tau. Aslama, okey, aslama. Bila pakai aslama bermaksud Ahmad di situ tidak selamat dengan sendirinya, melainkan ada pihak lain yang menyelamatkan dia dan mensejahterakan dia. Boleh? Jadi saya akan tambah satu pihak kat sini. Aslama Ali. Aslama Ali. Aliyun. Okey. Aslama Aliyun. Ahmadan. Okey. Aslama Aliyun Ahmadan. Okey. Kejap. Dia okey saya kejap. Okay, saya tak mau letak baris akhir dulu, nanti saya mengelirukan orang. Ahmad je macam tu je. Okey, tak mau baris akhir lagi. Okey. Yang Ali ni pun saya tak mau letak baris akhir lagi. Okay, nanti dulu. Yang tu belum sampai master. Okey, aslama Ali kat sini pelaku. Ahmad dekat sini orang yang menerima perbuatan disejahterakan itu. Bangsa lah. Dia adalah objek yang menerima perbuatan mensejahterakan. Jadi kalau kat sini kita nak terjemahkan macam mana? Kita akan terjemahkan Ali. Okey, ni kita nak rasa ni, kita nak rasa. Ali mensejahterakan atau menyelamatkan Ahmad. Ali mensejahterakan atau menyelamatkan Ahmad. Beza tak? Dua tu? Atas Ahmad sejahtera dengan sendirinya. Dekat bawah, Ahmad ni tidak sejahtera atau tidak selamat dengan sendirinya, melainkan ada perbuatan yang datang daripada Ali. Ali lah yang telah melakukan perbuatan menyelamatkan Ahmad. Jadi, bila aslama ni makna dia begitu, sifat dia adalah muslimun. Jadi kalau kita kata ana muslimun, saya adalah orang yang mensejahterakan. Betul ke tak? Betul. Okey, dapat dah ni? Kalau saya kata ana muslimun. Okey, ana jadi mubtada lah. Ana kan domer kan? Ana jadi warna hijau. Muslimun kan sifat kan? Jadi warna merah. Ana muslimun maksudnya apa? Cuba terjemah. Terjemah macam ni. Saya adalah Orang Muslim. Saya adalah kalau kita terjemah muslim kita tak rasa tau. Saya adalah Orang yang sejahtera. Sejahtera. Mensejahterakan. Menyelamatkan. saya Adalah orang yang menyelamatkan, mensejahterakan. Beza tak? Saya adalah orang yang menyelamatkan. Faham? Sejahterakan. Sejahtera. Oh. Saya adalah orang yang menyelamatkan atau orang yang mensejahterakan. Bila sebut mensejahterakan, perlu tak kita sejahterakan apa-apa? Tak. Perlu tak? Saya adalah orang yang mensejahterakan. Saya adalah orang yang menyelamatkan. Mesti ada pihak yang diselamatkan. Ya. Betul. Maksudnya ada kerja lah kat situ kak. Bukannya kerja.
Maksudnya bila kita guna maksud muslimun yang akak letak kan. Saya adalah orang yang menyelamatkan atau mensejahterakan. Maksudnya saya ni kena buat kerja juga. Saya ni kena buat kerja. Kita buat kerja menyelamatkan dan mensejahterakan. Saya kena sentiasa, kan sifat kan? Sifat. Sifat. Sentiasa melakukan perbuatan menyelamatkan, mensejahterakan, Sentiasa. berulang kali berterusan, baru kita boleh kata kita muslimun. Isu kita selamatkan siapa? Selamatkan diri. Siapa? Diri sendiri. Kita selamatkan siapa ni? Ali. Selamatkan diri kita. Selamatkan diri sendiri. Hai, okey. Ana muslimun, okey. Saya buatlah satu contoh kat sini. Kita pakai macam ni ya. Kita pakai fa'il, tapi kita nak nampakkan dia punya apa benda yang diselamatkan tu tau. Okey, saya ambil yang ni. Okey, saya ambil yang ni. Okey, saya letaklah Ana. Ana. Okey. Ana. Alamak. Okey, tak apalah, saya bagi je tau. Ana, cerita dia. Tak boleh, saya tak boleh bagi yang ni lah. Nanti penting, tak mahu. Saya tak mahu. Okey, tak mahu. Kita berpada dengan sifat sudah. Tak boleh. Sekali saya masuk, tak boleh tanya pula mana datang tu. Betul benar. Saya nak cerita pula tu. Okey, jadi kat sini saya adalah orang yang mensejahterakan. Maksudnya perlu tak kepada apa yang mensejahterakan tu? Perlu kan? Perlu. Perlu. Kan? Kalau Perlu. itu nak saya maka jadi mutaaddi gitu Betul. Dia kan jadi mutaaddi. Saya adalah orang yang mensejahterakan. Mensejahterakan apa? Mensejahterakan apa? Pernah tak kita sebelum ni kita mengaku saya Muslim. Tapi kita rasa tak yang kita ni kita mengaku yang diri kita sentiasa melakukan perbuatan mensejahterakan. Saya adalah orang yang mensejahterakan. Selamat. Gitu menjadikan selamat. Ya, saya adalah orang yang menjadikan selamat. Apa yang kita selamatkan ni? Sesuatu kan. Jadikan sesuatu itu selamat. Kita menyelamatkan jiwa kita, nafs kita. Dengan apa? Dengan mempasrahkan diri ke dalam agama Menyerahkan diri. Islam. Penyerahan diri kepada kesejahteraan. Macam tu Kalau kita Salimah pun boleh masuk penyerahan kan? Penyerahan kan? Okey, cuma penyerahan tu dia tak nampak sangat. Tapi bila kita selamat, bermaksud bila kita mengaku kita ini Muslim, kita sentiasa melakukan perbuatan mensejahterakan jiwa kita dengan tunduk kepada segala aturan yang ada dalam Islam. Ya Allah, ya Tuhan. Itulah muslimun. Zamira, satu lagi yang Umi selalu juga dengar kata kalau kita Muslim, orang lain sekeliling kita ni selamat dari kita punya perbuatan kata-kata macam tu Kita mensejahterakan orang lain daripada mendapat bencana daripada kita. Kita dan kita menyelamatkan orang lain juga begitu kan? Ya, benar. So, yang kita faham saya Muslim tu sangat dia kedangkal lah dia punya tu Sekarang kata IC saya Islam maka saya Muslim, salah. Okey. Jadi bila kita menyebut ana Muslim, saya adalah seorang Muslim, maka dalam fikiran kita mesti ada kita ini adalah orang yang sentiasa melakukan proses mensejahterakan, menyelamatkan. Kalau ada orang di sisi saya, dia adalah orang yang sentiasa sejahtera daripada kita. Dia sentiasa sejahtera, bila berada dengan kita dia sentiasa sejahtera. Kita tidak dizalimi, kita tidak menzalimi dia. Dan kalau kita sendiri, kita Muslim ni, kita sebagai seorang Islam, kita sentiasa mensejahterakan jiwa kita dengan apa? Dengan tunduk kepada aturan yang ada dalam agama Islam. Maka ketika itu kita benar-benar Muslim. Jadi
Kita belajar Muslim tu apa? Inilah dia makna Muslim yang Dia saya sangat masuk. macam mensejahterakan diri kita sendiri dan orang-orang sekeliling kita. Benar Kak Baidah. Dan kita juga boleh mensejahterakan orang lain untuk dengan mengajak mereka melihat bagaimana Islam itu adalah agama yang sempurna yang mana bila kita masuk ke dalamnya kita sejahtera. Maka bila kita tengok orang sekitar kita membuat kerosakan pada diri dia, maka tugas kita mensejahterakan dia untuk kembali kepada Islam. Untuk merasakan Islam itu boleh mensejahterakan kita dunia dan juga akhirat. Jadi bermakna pentingnya kita sejahterakan diri kita dulu baru kita mampu sejahterakan orang lain. Betul tak? Benar. Ya, kalau kalimah Islam tu fi'il dia apa? Dia teringat. Islam. Islam fi'il dia adalah masdar kepada aslama. Islam. Nampak? Islaman. Ni. Aslama madi. Yuslimu mudhari. Islaman masdar. Maka Islam. Saya ini beragama Islam. Jadi Islam itu sudah bukan lagi sekadar proses mensejahterakan, tapi dia sudah menjadi nama kepada agama. Okay, faham. Jadi Islam itu adalah agama yang siapa sahaja duduk bernaung di bawah Islam, maka dia ikut sahaja aturan yang ada dalam Islam, maka Islam itu akan mensejahterakan dia. Islam itu akan buat dia aman, dia sejahtera, dia selamat. Itulah Islam. Jadinya kita lah selalu cakap dengan anak-anak kan, kalau nak sejahtera, nak selamat, maka duduklah di bawah naungan Islam. Kita ni menyatulah dengan Islam. Menyatulah dengan Islam. Menyatulah. Boleh? Mira, Ya. Umi biasa juga dengar orang selalunya bukan orang Melayu lah cakap masalamah. Ada Masalamah ke ma'assalamah? Ma'aslamah Ma'assalamah tu kan bila sebut ilal liqa, ma'assalamah kan? Macam tu. Itu ma'a. Okey, ma'assalamah tu kat sini Umi. Ma'assalamah dekat sini. Nampak tak sini salamah masdar. Salamah. Okey. Ma'a bersama. Oh. Salamah sejahtera. Selamat. Jadi bila orang cakap kita ilal liqa, hingga jumpa lagi kan? Kita pun sebut ma'assalamah atau kita sebut orang ma'assalamah. Semoga kamu bersama keselamatan. Semoga keselamatan tidak meninggalkan kamu. Ma'assalamah tu. Semoga keselamatan tidak meninggalkan kamu. Semoga keselamatan sentiasa berdamping dengan kamu. Oh, okey. Boleh? Boleh. Ni Okey. nampak tak kenapa kita kena faham wazan? Sebab ni lah. Okey. Dah dapat muslimun. Boleh lah terus amal hari ni. Kita balik kepada rajah kita. Jadi ingat, bila kita jumpa perkataan, kita bilang huruf dia lebih daripada 3, depan dia mula dengan mu, maka itu adalah golongan kata sifat. Boleh? Iaitu diterbitkan daripada perbuatan yang berterusan. Dia buat, maka jadilah ciri. Nak kenal wazan, aslama apa semua tu nantilah kita belajar. Nantilah kita belajar. Usah dipeningkan yang saya sebut aslama, muslimun tadi. Usah dipeningkan. Fokus kita adalah nak kenal bagaimana muslimun ketika mufrad, muzakkar. Bagaimana muslimun ketika musanna, muzakkar. Ketika jamak, muzakkar. Ketika muannas, muzakkar. Ketika mufrad, muannas. Ketika musanna, muannas. Ketika jamak, muannas. Yang tu yang utama. Yang tadi tu selingan sahaja. Tak ingat pun tak apa. Okey.
Jadi ketika marfu', marfu'nya dengan dhammah, marfu' dengan alif, marfu' dengan waw. Ketika mansub, mari kita tengok. Siapa saya nak ajak, sehari tu saya berhenti dekat siapa, mari saya nak tengok. Tak naik, kita cari siapa partner saya hari ni. Okay. Mac tak okey lagi Mac? Dia tak okey tak apa. Nat lah Nat okey ke? Kita duk pegang baby. Kalau Nat tak okey, siapa belum Apa kenal? dah cuba? Pegang baby pun tak apa je. Cuba. Anak apa? Ketika mansub Nat, ketika mansub dia berbaris atas lah. Dah atas betul. Ketika mufrad, macam mana bunyi dia Mat? Sebut. Nat. Nat. Musliman tu ke? Ya. Musliman kan? Ya, betul. Musliman. Okey, musliman. Tapi perasan ada alif kat belakang. Okey. Ini memang kaedah. Maka alif dekat sini ni bukanlah tanda bilangan ya. Oh. Kan bila kita baca Quran kan, bila ada tanwin duduk ujung sekali nak mansub kan, dia akan letak alif kat belakang. Itu memang kaedah lah, sebab bila kita baca teks tanpa baris kan, kita baca teks tanpa baris, kita jumpa lafaz yang macam ni ada alif kat belakang. Maka ketahuilah kita sebenarnya kat situ sebenarnya mufrad bilangan dia. Okey? Maka musliman di sini dia dibaca mansub dengan apa Nat? Mansub bil fathah, betul tak? Iya, mansub bil fathah. Tengok dhamir dia apa Ustaz letak? Dhamir huwa. Iya, dhamir huwa. Maksudnya seorang lelaki. Mansub bil fathah taqdiruhu huwa gitu ke? Bukan? Ya, tak payah takdiruhu. Cuma kita nak tahu dhamir dalam dia tu huwa. Kerana apa kita letak dhamir dia huwa? Sebab huwa kan seorang dan lelaki. Betul tak? Betul. Jadi setiap lafaz dalam bahasa Arab dia ada dhamir dia. Bukanlah maksudnya dalam dia ada dhamir, tidak. Dhamir itu memberitahu bilangan dan juga jantina. Okey, sekarang nak cuba buat yang kedua. Cuba baca. Yang kedua. Oh, muslimah ini. Benar. Muslimai ni. Okey, sekarang kalau musliman nakirah tanwin itu ataupun tanda fathah itu memberitahu kita seorang. Betul. Ketika muslimai ni, okey, ketika muslimai ni manakah yang membantu kita nak bagi tahu yang di sini ada dua orang lelaki? Kita kata mansub bilia Okey, dia masuk tu i'rab. Bilangan dia kat mana? Bilangan dua orang nak beritahu. Kat sini ni dua orang kan, dia duduk kat dua ni. Betul. Ya nun tu lah. Ya tu saja. Oh ya. Okey. Ya tu sahaja memberitahu kita bilangan dia berapa? Dua. Tapi kenapa dibaca dua? Kenapa dibaca ya? Kerana nak bagi tahu inilah tanda baris atasnya. Baris atas dia dengan huruf Ya. ya. Betul. Baris atas dia dengan huruf ya. Nun ni apa? Tanda tidak bersandar. Muslimah ni bunyi dia mai. Huruf terakhir baris atas. Baris bawah. Huruf terakhir baris atas, lepas tu jumpa ya. Okey. Huruf terakhir baris atas, jumpa ya. Dia bunyi mai. Bila mai bermaksud ya di situ merujuk kepada dua orang. Nun di sini memberitahu kita tidak bersandar. Muslimaini. Ya ini juga memberitahu kita dia berbaris atas. Oh, jadi ya itu tanda dua orang. Syarat dia mesti huruf sebelum baris atas tau. Betul. Muslimaini. Oh, ya itu juga tanda mansub. Okey, yang lain clear tak takat ni? Boleh? Tak apa kata dapat hari ni pun tak apa. Bukan silibus kita pun. Cuma nak bagi tahu je. Okey, sekarang nak baca yang ni. Muslimina.
Muslimina. Okey, huruf terakhir yang asal huruf apa? Huruf asal dia yang terakhir mim. Okey, mim. Okey, mim baris apa? Mim tu dia kat situ baris bawah. Mim baris bawah. Lepas mim ada huruf. Ya, betul. Huruf apa? Ya. Maka ingat, bila lepas huruf asal ada huruf kan? Maka ya di situ memberitahu kepada kita Bilangan. Maka bila mim itu baris bawah, huruf asal dia terakhir, kemudian ya selepas dia, maka bunyi dia mi. Mina. Maka di sini, ya di sini merujuk kepada bilangan Jamak ramai. ramai. Lebih daripada 2 orang. Nun di sini tanda tidak Tidak bersandar. Jadi tengoklah ketika 2 orang, huruf terakhir yang asal baris atas. Atas. Ketika ramai, sebab dia punya huruf sama ya. Sini Betul. ya, sini ya. Jadi nak kenal tengok huruf terakhir. Kalau huruf terakhir baris atas, maka dia merujuk kepada 2. 2. Kalau kata baris bawah, dia merujuk kepada Ramai. Kalau tak ada baris macam mana nak kenal? Kalau tak ada baris macam mana nak kenal? Kita kena baca konteks ayat keseluruhannya, daripada situ kita akan tahu. Yes. Okay? Nanti kan bila kita dah belajar modul ayat level 2, kita akan nampak. Ni 2 orang ni. Ni ramai ni. Kan? Mira, akan nak tanya yang kita dah sentuh ialah marfu' kan? Marfu' dah, kita dah kuasai dah. Untuk kita punya domain jadual 1 memang semua dia punya i'rab dia adalah marfu'. Betul. Khabar dia akan jadi marfu', betul. Tapi yang mansub ni kita tak sentuh lagi, kita just nak tahu je lah. Ya, sebab nanti kan kita jumpa dalam Quran. Okay. Kenapa kat sini baca ya? Betul tak? Kita harus jumpa muslimina, muslimuna, mu'minina. Kita jumpa kan? Jadi kita nak tahu ni baris apa ni, betul tak? Okay, saya takkan berlamaan dekat sini, just nak tunjuk sekali lalu sahaja. Maksudnya ketika mansub bil fathah, mansub bil ya, mansub bil ya. Okay, terima kasih Nat. Sekarang nak minta Makcik Abidah. Random je ni. Okay, Makcik Abidah boleh? Okay, Makcik Abidah cuba baca yang pertama ni untuk perempuan. Muslimatan. Muslimatan. Okay. Muslimatan. Okay, maka dekat sini huruf terakhir dia apa? Huruf asal terakhir. Mim. Asal terakhir mim. Okay, lepas mim ada huruf apa? Ta marbuta. Bermaksud jantina dia apa? Perempuan. Jadi domir yang sesuai dengan dia adalah? Ya. Ya, benar. Okay, sekarang makcik pergi sebelah. Cuba baca. Muslimataini. Muslimataini. Huruf asal yang terakhir huruf apa? Mim. Lepas mim ada apa? Ta. Ta ni memberitahu kita jantina dia apa? Perempuan. Lepas ta ada huruf apa? Ada ya. Ya tu memberitahu kita berapa orang? 2, musanna. 2. Dengan syarat ta tu baris apa? Ta tu baris atas. Yes, muslimataini. Nun dekat belakang merujuk kepada apa? Dia tidak bersandar. Benar. Maka ya di sini selain daripada beritahu kita bilangan dia 2, dia juga beritahu kita i'rab dia apa? I'rab mansub. Benar. Bil ya. Mansub bil ya. Benar. Okey, sekarang Yang pertama tu tadi mansub bil fathah. Bil fathah. Benar. Okey. Okay, sekarang tengok domain yang sesuai dengan dia. Huma. Okey, tengok yang terakhir, yang hujung ni. Cuba makcik baca. Muslimati. Muslimatin. Okey? Huruf terakhir huruf apa? Yang asal? Mim. Tengok lepas mim ada huruf apa? Alif. Lepas alif ada huruf apa? Ta. Bermaksud bilangan dia berapa? Jamak. Jamak. Jadi jumpa alif baru jumpa ta, maka dia jamak
Mu'annas. Jadi tapi tengok dia mansub dengan apa ni? Kasrah. Mansub bil Kasrah. kasrah. Maka ketika jamak muannas mansub dia dengan Kasrah. kasrah. Oh, Hai, ini yang dikata. mansub dengan kasrah ni. Maknanya ini kelainan dalam apa ni? Mu'annas salim ya? Benar. Jadi nampak nah? Macam mana mansub baris atas tapi tanda dia baris bawah. Oh dahsyat. Tapi kita tetap baca dia sebagai mansub bil kasrah. Benar. Mansub bil kasrah sebab tugas dia dalam ayat tu mansub. Okay. Lal semua dapat? Okey. Jadi seterusnya saya nak siapa lagi Umi dah pernah kena ke? Belum kan? Umi tak nak kena kan? Umi? Belum lagi tapi cubalah. Cuba. Okey, ni bunyi dia B. B muslimin. Okey, B muslimin. Kenapa ada P kat depan tu? B itu huruf jar. Jar. Okey, B itu huruf jar. Apa huruf jar dalam bahasa Arab? Okey. Buka kita punya flashcard muka surat 10. Dengan. B tu maksud dia dengan. Kita nak tengok huruf jar. Huruf jar ada banyak tau. Huruf jar ada 20 tapi yang standard kita guna ni je. Tengok muka surat 10 belakang. Buka flashcard 10 belakang. Okey, tengok belah kanan ada tak al-jar? Ada tak? Belakang min, ila. Ya, benar. Kita ada min. Ni huruf jar min. Ila daripada atau dari. Ila kepada atau ke. Ka seperti. Fi pada, di. Bi dengan. Ala di atas. An dari atau berkenaan. Lagi? Li untuk atau kerana. Hatta sehingga. Munzu semenjak. Rubba banyak atau sedikit. Ini huruf jar. Okay? Bila kita jumpa huruf jar, lepas dia akan ada satu perkataan. Okey, buka balik flashcard kita tadi. Okey, lepas huruf jar akan ada satu perkataan. Dan perkataan selepas dia tu dia adalah sesuatu, dia adalah zat lah. Okey. Ismun kebiasaannya. Ismun, okey? Ismun atau sifat macam itulah. Okey? Jadi Umi nampak tak? B lepas dia ada muslimin. B ni dia memberi kesan kepada baris akhir. Perkataan yang dia tarik B ni penarik tau. Tarik, okey. Ini dia seperti ensel. Ensel itu tak payah ensel lah. Ni ring ni huruf jar. Oh, okey. Ring ni huruf jar, maka dia akan tarik yang ini, kertas yang ini lekat dengan buku ni. Okey. Jadi B tu dia penarik. Dia akan tarik muslimah. Yang ditarik tu. Muslimah. Jadi muslimah ni adalah yang dia tarik. Muslimah ke muslimin ke dia akan tarik. Jadi nak bagi tahu yang B ni menarik muslimin, maka bila ada huruf jar, lafaz kat depan dia mesti baca baris bawah. Muslimin tak kita cakap huruf jar membaris bawahkan huruf akhir dalam suatu kalimah. Betul. Huruf jar itu dia akan memberi kesan atau membaris akhirkan majrurnya. Muslimin ni jadi majrur lah. Jar tu penarik, yang kena tarik majrur. Majrur yang kena tarik. Okay. Jadi bila kita baca, tadi Umi baca macam mana? Muslimin. Okey, tengok huruf akhir dia apa? Dia mim. Huruf asal akhir dia mim, duduklah sekali.
Aha. Okey? Lepas Ada tu, tak apa-apa huruf belakang dia? belakang dia tak ada. Tak ada. Bermaksud bilangan dia berapa? 1. 1. Seorang Seorang. lelaki. Maka silakan Anim, sila. Kita pun nak habis dah ni. Okey, maka di sini dia bunyi dia apa baris apa ni dia bilangan dia 1 dan apa hukum i'rab dia? Majrur bil Di bawah kasrah. Majrur bil kasrah. kasrah. Okey, sekarang Umi pergi sebelah. Cuba baca. Bimuslimin. Itu Tengok, ke? tengok baris dia kat mim tu. Bimuslimin. Yang huwa tu. Yang huwa bi muslimin. Betul. Okey. Umi kat sini. Bi muslimin betul. Okey, sekarang kita tengok sebelah dia. Oh, sebelah dia. Hmm. Bimuslimaini. Bi muslimai ni ada huruf jar bi kan? Aha. Okey, bila ada huruf jar bi maka dia akan buatkan perkataan selepas dia jadi majrur. Boleh? Okey. Cuba tengok huruf terakhir asal. Huruf apa? Mim. Mim. Lepas mim ada huruf apa? Ya. Ya tu memberitahu kita berapa bilangan? 2. Macam mana nak tahu dia 2? Sebab dekat sini pun ya juga ni ketika ramai. Macam mana ya? Tengok mim baris apa? Mim baris atas. Bila mim baris atas maka ya sebelah dia tu bilangannya 2. 2. Lepas tu ya tu juga beritahu kita dia i'rab dia majrur. Majrur. Majrur Bil kasrah. kasrah dekat sini muslimin. Dekat sini majrur bil ya. Ya. Majrur bil ya. Okey, tengok nah. Kita ulang balik. Mim huruf terakhir baris atas. Yes. Selepas dia ada huruf ya. Jadi baris atas pada mim itu memberitahu kita bahawa ya ini bilangannya 2 dan ya ini juga adalah i'rab ataupun baris akhir bagi lafaz ini iaitu majrur bil ya. Okey? Majrur bil ya. Tak apa, pelan-pelan. Nun di sini tanda apa? Tidak bersandar. Bi muslimaini. Okey? Boleh? Okey. Kita pergi kepada sebelah dia. Okey. Bi muslimina. Okey, ada huruf jar kan? Ada Maka lafaz selepas dia akan jadi majrur. Majrur. Okey, cuba tengok huruf terakhir, huruf terakhir berapa? Mim baris bawah. Mim baris bawah. Maka lepas huruf mim ada huruf lagi tak? Ada huruf ya kan? Bermaksud ni bilangan. Berapa bilangan dia? Bila mim baris bawah, lepas dia ya, bilangan dia berapa? Ada 2 lah. 3 plus. Lebih daripada 2. Jamak. Bimuslimina. Okey, maka ya di sini dengan ditandai mim sebelum dia baris bawah, maka dia ramai lelaki. Nah, di sini tanda apa dia? Tanda tak bersandar. Tak bersandar. Jadi bimuslimina, betul? Mina, ya. Jadi bukankah ada huruf jar? Maka muslimina ni kena majrur. Mana tanda majrur dia? Bawah bil ya. Majrur bil ya. Majrur bil ya. Tak apa, Umi baru jumpa. Umi kata alamak rencam lah. Tak rencam. Pada saya Umi dah dapat dah tu. Okey, majrur bil ya. Okey, selesai. Sikit lagi 5 minit. Terima kasih Umi. Sekarang nak minta Sab. Sab boleh? Sikit lagi Sab. Boleh agak. Okey, Sab. Cuba baca ni. Bi muslimatin. Bi muslimatin. Okey, tengok huruf terakhir asal. Huruf apa? Huruf mim. Mim. Lepas mim ada huruf apa? Ta marbutah. Memberitahu kita jantina dia apa? Muannas. Muannas. Bilangan dia berapa? 1 saja. 1 sahaja. Dia kan ada huruf jar kan? Ha. Bila ada huruf jar, lafaz kelepas dia kena baca majrur. Majrur bil apa?
bil apa kasrah. Benar. Majrur bil Kasrah. kasrah. Okey, baca yang seterusnya sebelah dia ni. Cuba baca. Bi muslimataini. Okey, bi muslimataini ada huruf jar depan. Okey, huruf terakhir huruf apa? Asal dia Mim. mim, tak ada baris tak. Okey. Okey, mim ni baca baris atas tau. Bi muslimah. Okey, ma. Okey, lepas mim huruf asal ada huruf apa? Huruf ta. Ta tu memberitahu kita apa? Dia muannas. Muannas. Okey, lepas ta ada huruf apa? Huruf ya. Ya tu memberitahu kita bilangannya berapa? 2. 2. Lepas ya ada nun. Bunyi baris bawah. Nun ni beritahu apa kat kita? Dia tak bersandar. Bersandar. Bila ada huruf jar, maka lafaz lepas dia kena baca Majrur. majrur dengan apa ni? Majrur biya. Majrur bil ya. Apa dhamma yang sesuai dengan dia? Rumah. Okey. Tadi saya push Umi kan. Saya drill Umi rasanya 60 km sejam tadi. Penat Umi berlari. Tak apa. Tak apa, biar. Okey. Sab lah, sab. Ni baca. Di muslimatin. Bi muslimatin. Okey, apakah huruf terakhir bagi lafaz ini? Mim. Mim. Lepas mim ada huruf apa? Huruf alif. Alif. Okey, lepas alif ada huruf apa? Huruf ta. Bermaksud nak bagi tahu kat sini jantina dia apa? Muannas. Muannas, perempuan. Bilangan dia apa? Jamak. Jamak. Alif dulu baru ta. Jamak. Okey. Lepas tu dia ada huruf jar di sini. Bila ada huruf jar maka dia akan jadikan lafaz selepas dia tu majrur. Maka majrur dengan apakah di sini? Majrur bil alif. Tidak. Tengok dekat ta. Bil kasrah. Iya, majrur bil kasrah. Kalau hari ni masih rencam tak ada masalah sebab kita baru berkenalan. Betul tak? Baru jumpa semua hari ni. Hari ni kita baru jumpa benda ni kan? Mira, Ya. kalau kita kata macam ni boleh lah ya. Mansub dengan majrur tu seolah-olah jatuh hukum i'rab ni macam sama, cuma yang membezakan majrur kerana ada jar. Ya. Itu saja. Majrur kerana ada jar, satu lagi makcik. Majrur kerana dia jadi mudhafun ilaih. Bersandar. Okey. Boleh? Tapi kat mana ni? Kat mana kita nak jumpa, nak tahu tugas-tugas dia? Tak payah pening. Cuma kalau kita baca Quran, kita jumpa benda ni. Kita jumpa. Kita just recognize je. Kita just kata, oh ni dia mansub ni. Oh ni majrur ni. Tapi majrur sebab apa? Tak payah pening. Jadi bila baca Quran tu akan jadi lambat lah. Saya ni dah lama tak khatam. Quran. Bila baca saya berhenti dulu. Jangan ayat ni cerita apa ni, perkataan apa atau bila saya nak khatam, jadi terkedik-kedik saya membacanya. Sebab saya pun nak faham kan. Okey. Tapi benda tu sebenarnya membuatkan dada kita rasa lapang sebenarnya benda tu. Okey, jadi kat sini saya tambahlah mansub bil apa tadi? Mansub bil ya. Okey. Lagi mansub bil apa kat sini? Mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Mansub bil ya, lagi satu mansub bil kasrah. mansub bil kasrah. Jantina perempuan. Mansub bil kasrah. Kalau majrur bil kasrah, lagi majrur bil Bilya. Bilia. ya, lagi majrur bil Kasrah. kasrah. Ni majrur bil kasrah macam tu. Okey. Boleh? Ini kan tak payah hafal lah lagi. Nanti bila kita masuk dalam ayat, kita akan buka balik yang ni. Okey, tengok ni dia jadi maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih, apa tugas, apa dia? Mansub. Kita akan buka sentiasa. Jadinya hari ni saya just nak bagi, oh inilah baris-baris yang ada dalam Al-Quran. Cuma kita tak pergi dekat sini yang tidak berakal ni. Dan saya tak nak fokus pun yang tidak berakal ni. Saya tak nak fokus pun ke tidak berakal ni. Nanti bila jumpa kita akan bincang lah. Tapi kalau nak belek-belek dulu boleh. Tengoklah huruf asal dia apa.
tambahan dia apa. Lepas tu kalau rasa nak tanya saya boleh tanya. Kaedah sama macam berakal, tapi dia adalah sikit yang berbeza-beza tu. Kalau rasa macam rencam tak faham, boleh tanya saya. Boleh? Okey, cukup dulu 12, saya tak mau lebih-lebih. Mak-mak nak pergi ambil anak kat sekolah. Kan? Kita cukup dulu setakat ni. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Rahim wal asman taqabbalallahu minkum jazakumullahu khairan. Jangan tengok mic kata apa. Okey, boleh pakai bersurat. Siapa yang nak minum? Terima kasih Mira. Terima Sama-sama. kasih Mira. Assalamualaikum. Kita kena kenal pasti tanda untuk Waalaikumsalam Kak Mahani. Terima kasih. Mira. Assalamualaikum. Benar, Mek. Benar. Kena. Sebab tu kita kena kenal huruf yang ada, tanda-tanda dia. Sebab tu lah orang yang belajar bahasa Arab ni susah lah nak kenal potensi untuk kena Alzheimer tu rendah lah. InsyaAllah. Kalau boleh kata zero lah. Zero. Macam kalau kita tak tahu wazan tu nak buat macam mana Makcik jangan risau tau. Wazan tu kita akan belajar pelan-pelan.